Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Ajman Ali dalam Buletin Kedah Sejahtera. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Mak Nur menegaskan semua projek loji rawatan air LRA di Kedah dilaksanakan mengikut prosedur dan tata kelola yang ditetapkan, malah pihaknya bersedia sekiranya projek LRA Sungai Limau dan Bukit Selambau disiasat oleh mana-mana pihak. Menurut beliau, dakwaan dan persepsi negatif yang dimainkan kebelakangan ini hanya bertujuan mengelirukan rakyat dan memberi gambaran buruk terhadap kerajaan negeri serta projek bekalan air di Kedah. Beliau memaklumkan 3 daripada 5 projek iaitu LRA Lubuk Buntar Lama, LRA Junun Baru dan LRA Pelubang berada dalam keadaan siap dan mengikut jadual. Beliau turut menjelaskan keperluan pembinaan LRA telah dikenal pasti sejak tahun 2008 setelah audit mendapati Kedah ketinggalan hampir 15 tahun dalam aspek bekalan air dan pergantian paip. Projek LRA dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR melalui proses tender terbuka. Semua syarikat yang menyertai tender perlu memenuhi syarat ketat termasuk memiliki lesen Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan kelayakan G7. Beliau turut menegaskan kelewatan projek berpunca daripada pembatalan tender asal semasa pentadbiran terdahulu bagi menjalankan semula kajian harga selain kesan pandemik COVID-19 dan kenaikan mendadak kos bahan binaan yang menyebabkan beberapa projek tergendala. Kerajaan negeri mengambil pendirian untuk memberi keutamaan pada sektor industri yang memberi lebih banyak peluang pekerjaan selain menjadi pusat pembangunan tenaga mahir dan limpahan ekonomi kepada penduduk setempat. Terbaru, selepas syarikat Max Land Berhad menyemak semula strategi perniagaan dan mendapati tanah itu tidak lagi sesuai dengan pelan pelaburannya, syarikat tersebut membatalkan cadangan pajakan tanah di Fasa 5 Kulim High-Tech Park Corporation KHTP bagi projek pusat data dan sistem penyejukan. Menteri Besar Datuk Seri Mohd Sanusi Mak Nur memaklumkan perkara itu membuka ruang kepada syarikat industri lain yang mampu menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan dengan penggunaan tanah yang lebih minima. Terdahulu, pelabur bercadang mengambil keseluruhan lebih 400 ekar tanah di Fasa 5 KHTP bagi pembangunan pusat data selain memerlukan penggunaan air yang tinggi, namun peluang pekerjaan yang diwujudkan tidak mencecah 1,000 orang berbanding anggaran 15,000 peluang pekerjaan diwujudkan bagi keluasan yang sama. Tambahnya, beberapa pelabur berpotensi telah menyatakan minat untuk memasuki tapak Fasa 5 KHTP dan proses itu sedang diuruskan oleh Kulim Technology Park Corporation KTPC. Keputusan menerima kelulusan Unified Examination Certificate UEC ke Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA disifatkan sebagai langkah yang mampu meruntuhkan asas sistem pendidikan nasional serta menggugat integrasi negara. Pengurusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Pengajian Tinggi, Sains Teknologi dan Inovasi, Profesor Dr. Ham Hilman Abdullah berkata, walaupun syarat kredit Bahasa Melayu dan lulus sejarah dikenakan, keputusan tersebut bukan sekadar isu teknikal kemasukan universiti, sebaliknya memberi implikasi besar terhadap masa depan pendidikan negara. Keputusan itu memberi tamparan kepada pelajar aliran nasional, termasuk pelajar Cina yang memilih laluan SPM serta mengikuti kurikulum kebangsaan, namun akhirnya terpaksa berkongsi peluang IPTA dengan sistem peperiksaan yang tidak berada dalam kerangka pendidikan kebangsaan. Tambah pula, keputusan tersebut akan mempercepatkan polarisasi pendidikan serta melemahkan integrasi nasional dalam jangka masa panjang. Dalam masa yang sama, beliau menolak hujah kerajaan persekutuan bahawa pelajar tahfiz turut menerima manfaat sama seperti UEC berikutan institusi tahfiz masih berada dalam kerangka pendidikan negara menerusi pengambilan SPM dan kurikulum kebangsaan. Tegas beliau, sebarang tindakan membuka ruang pada sistem luar arus nasional demi kepentingan politik sempit boleh memberi kesan besar tak ada identiti negara pada masa depan. Matab Mahmud Al-Ustaz terus cemerlang apabila mencatatkan peningkatan memberangsangkan dalam keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 dengan grade purata sekolah GPS 2.29. Pencapaian itu melangkah sejarah tersendiri buat sekolah apabila menunjukkan peningkatan ketara berbanding GPS 2.60 pada tahun 2024. Keputusan awal SPM 2025 merekodkan GPS 2.33, namun selepas proses semakan semula selesai, pencapaian sekolah meningkat kepada 2.29. Seramai 22 pelajar memperoleh keputusan 11A dalam SPM 2025, termasuk seorang pelajar yang mencatat keputusan cemerlang 11A tambah. Selain 23 pelajar memperoleh 9A, manakala 22 pelajar lagi meraih keputusan 8A.
Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur hadir merasmikan Majlis Aidul Almi Maktab Mahmud Al-Ustar. Beliau turut mengingatkan generasi muda supaya menjadi padir berisi yang merendah diri dan memberi manfaat kepada masyarakat, bukannya padir angin yang hanya kelihatan hebat tetapi kosong tanpa nilai dan prinsip hidup. Kedah terus memperkukuh kedudukannya sebagai hub industri strategik negara apabila pembangunan Zon Ekonomi Khas Sempadan SBEZ8 di Bukit Kayu Hitam diunjurkan menarik potensi pelaburan bernilai 20 bilion USD melibatkan kawasan pembangunan industri seluas 1,400 ekar. Pengurusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Pengajian Tinggi, Sains Teknologi dan Inovasi, Profesor Dr. Ham Hilman Abdullah memaklumkan potensi besar itu dizahirkan menerusi kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Shenzhen Longhua dan Pentas Industrial City 8 Kedah yang berlangsung di ibu negara. Menurut beliau, program tersebut turut menghimpunkan delegasi kerajaan negeri, pelaburan antarabangsa serta lebih 40 syarikat dari Shenzhen, China bagi meneroka peluang pelaburan dan kerjasama strategik di Kedah. Jelasnya, kerjasama strategik itu merupakan kesinambungan kepada siri lawatan kerja dan pemeteraian kerjasama yang telah berlangsung sejak tahun 2025 melibatkan Shenzhen Government Procurement Group dan Northern Gateway Sdn Bhd. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi kerjasama ekonomi dan perdagangan tersebut di Kuala Lumpur. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urusan Penerangan Darul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.